So ini apa aku nak buat? Aku nak makan nasi lemak bonda. Telur kalau tak sebiji tak sah. Tak ada potong-potong lah. Telur mesti kena sebiji je. Bismillah. Sambal dia ni memang betul-betul pedas lah. Hey, welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So ini apa aku nak buat? Aku nak makan nasi lemak bonda. Nasi lemak bonda ni mesti korang pelik kan, apa nama nasi lemak bonda ni apa semua. Nasi lemak mak aku buat lah. Nasi lemak ibu. Mak aku sendiri yang buat nasi lemak ni. Jadi kalau aku nak tambah ke, nak apa ke, aku boleh tambah. Tapi kalau korang dah tahu lah, kalau mak bila buat nasi lemak ni, dari pagi sampai malam mesti makan nasi lemak je. Memang kena makan nasi lemak je lah. Tak ada makan benda lain dah. Tengah hari nasi lemak, pagi nasi lemak, malam nasi lemak. Memang nasi lemak je kita kena makan ni. Aku pada tak sabar ni. Betul lah. Aku dah memang dah lapar dah tengok ni. Tak sabar ni. Apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go guys. Bismillah. Betul-betul tak sabar aku ni. Dah lapar sangat ni. Bismillah ni kita tengok sambal dia. Betul-betul merah ni. Bismillah, bismillah. Telur kalau tak sebiji tak sah. Tak ada potong-potong lah. Telur mesti kena sebiji je. Ya. Ni kan aku ada buat video nasi lemak kan. Itu nasi lemak lain tu aku beli. Yang ni dia lain sikit. Mak aku sendiri yang masak. Lagi sedap ni. Bismillah. Ceria memang sedap. Cik lemak mak aku ni kalau sambal dia ni memang betul-betul pedas lah. Tapi aku kena tahan juga. Ramai tanya aku, bang, ni nasi lemak apa? Timun dengan kacang semua tak ada kan? Kami tak ada. Timun kacang ada, tapi aku tak apa minat sangat. Tapi kalau timun tu aku dah cakap tadi, memang tak ada timun. Betul lah. Ni kalau ada ayam goreng crispy ni, betul-betul sedap ni. Itu gang aku nak bagi tahu korang. Korang jangan lupa like, follow and share tau. Subscribe sekali. Lepas tu follow aku punya TikTok dengan IG. Dekat bawah tu je korang tolong lah follow. Boleh korang follow lah kan. Sorry lah, dah lama aku tak buat video. Aku ada kerja sikit. Tu lah, dah lama tak buat video. Ni baru aku buat.
Oh, serius pedas. Oh, kau mesti rasa pedas dah ni. Weh, gatal kepala aku. Air sikit lagi yang nak biar ni. Okay geng, itu saja video aku untuk hari ni. Kau jangan lupa like, follow and share. Kau jangan lupa subscribe tau. Follow aku punya TikTok dengan IG kat bawah tu. Next video cuba kau komen kau nak aku makan apa lagi. Okay, kita jumpa di next video. Bye.